إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Begitu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم. فمنهم مقتصد وكثير منهم فاسقون. ثم فقهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله. القرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الخيرات. Lepas tu ada kata-kata Allah ada apa? Fil khairat katsira. Di boleh tak sini? Apa? Orang kampung. Ibu ini.
Masuk naik makan dulu. Masuk. Ha. Apa nak ngaji dulu? Siapa nak? Ambil gambar Fatimah tengah. Kak, Faizal tengok ni tak? 1, 2, 3. Terima kasih. Fatimah satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tu nak? Luar sendiri. Sila makan yang berhenti. Makan. Habis dah. Ni menu ke apa ni? Video. Payah nak ambil gambar ni, lambat. Video senang. Nak gambar susah dia. Ini kering mana ni? Mana yang sesat macam ni? Lidah buat jambu. Suka je. Nak suka nak. Kau dapat rumah hidung. Ikan bagi kucing. Bihil karim amma ba'd. Alhamdulillah pagi ni kita syukur kepada Allah SWT yang mana Allah SWT pilih kita untuk menghadiri majlis khatam saudara kita lah, Siti Fatimah binti Abu Bakar, yang mana majlis khatam ni majlis yang mana para malaikat berkumpul dan mendoakan keampunan orang yang khatam Quran, dan kita yang ada bersama ni dapat keberkatan yang sama. Sehingga kan ulama kata siapa yang khatam waktu pagi maka malaikat akan mendoakannya sampai petang. Siapa yang khatam waktu awal malam maka malaikat akan mendoanya sampai pagi esok. Doakan keampunan dan rahmat. Semoga Allah SWT menganugerahkanlah keampunan, rahmat, ketenangan untuk kita semua insya-Allah. Jadi Quran ni bila kita dah baca, kita kena jadi amalan dalam kehidupan kita. Sehingga Imam Abu Hanifah beritahu selemah-lemah Quran ni kita kena tunaikan hak dia setahun 2 kali khatam. Jadi selepas ni kita kena khatamkan Quran setiap tahun 2 kali khatam. Jadi bukan khatam di bulan Ramadan tu tadarus lain lah. Ni kita khatam sendiri amalan kita. Sebab apa di akhirat nanti Quran ni akan jadi hujah untuk kita, akan bantu kita. Kan kita selalu baca waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Dan kita doa apa? Wahai Allah, jadikan Quran ni hujah, pembantu, pembimbing kita di akhirat nanti. Jadi bagaimana Al-Quran yang jadi pembimbing, penghujah kita, pembantu kita. Jadi ulama kata kita kena khatamkan hak dia setahun 2 kali khatam. Makna bulan puasa sampai puasa tahun depan kita khatamlah 2 kali. Ni yang paling lemah sekali. Sahabat dia khatam seminggu sekali, ada sahabat khatam sebulan sekali, ada sahabat khatam 40 hari sekali. Zaman sahabat. Jadi ulama ambil tu yang paling mudah sekali. Dan jadi kita kena jadikan Al-Quran sebagai, bukan saja kita khatamkan Al-Quran, jadi kita nak jadikan Al-Quran ni sebagai amalan dalam kehidupan kita. Zaman Nabi SAW, bila tanya baginda Rasulullah SAW, di manakah Al-Quran? Maka Rasulullah SAW akan tunjuk pada sahabat. Inilah Al-Quran. Al-Quran bergerak. Jadi hari ni kita sambil kita dah belajar Quran, kita kena jadi Al-Quran bergerak. Maksudnya apa yang terkandung dalam Al-Quran, apa perintah, apa larangan, hari ini kita kena usahakan adalah kehidupan kita. Apa yang kehendak Nabi SAW, apa larangan Nabi SAW, kita kena taat. Larangan kita kena hindar. Supaya apa? Supaya kita di dunia ni kita bahagia, dan di akhirat nanti kita akan dapat kejayaan yang selama-lamanya, yang mana tiada penghujung di akhirat nanti. Jadi hak Al-Quran ada 3. Yang pertama kita belajar, yang kedua kita kena amalkan, yang ketiga kita kena sampaikan. Jadi hari ini orang yang dah baca, orang dah habis, kita kena amalkan Al-Quran kita jadi amalan kehidupan kita. Apa yang terkandung dalam Al-Quran kita jadikan amalan kehidupan kita, dan kita kena sampaikan kepada kawan-kawan kita. Satu lagi kalau perempuan, anak-anak dia, saudara mara dia. Untuk apa? Sampaikan Al-Quran. Dan kita tahu ilmu Al-Quran ni kita kena ajar lah. Ilmu ni bila kita ajar ke orang, maka orang yang baca Quran ni, orang tu pula ajar pula pada orang lain, maka semua tu akan masuk saham kita tanpa mengurangi